Okey, baru ni ada bengkel yang minta tolong aku untuk buat survey lah kuasa pelanggan. Cuma yang ini aku buat demo dulu, sebab aku dah try cuba Canva dan sebagainya. Bila nak integrate ke database dia tak ada kan, tapi kali ni berjaya. Dia jadi macam mana? Macam ni contoh dia isi kan, bintang sini contoh hunter survey tadi dia sampai 8 kan, dia 8 punya row kan. Kita hunter survey. Okay, kita tengok. Alright, nampak dah tambah lah yang ke 9. Okay, jadi benda ni lah aku cuba buat dan cari dan sebagainya lah ya. Cuma nanti aku akan buat lagi elok lah. Cuma yang ini hanya untuk demo, sebab aku nak pastikan benda tu boleh integrate tidak, tapi hanya menggunakan Canva AI sahaja.